rasuah bukan hanya berlaku dalam dunia politik atau syarikat besar. Segalanya bermula secara kecil-kecilan sahaja dan kadang-kadang ia boleh berlaku dalam kehidupan seharian mahasiswa. Syasha, boleh ke awak tengok rahsia pemilihan vendor program semalam? Lah. Jadi kita nak tengok. Tak payah kot korang. Aku dah settlekan semua tu. Tapi resit tu saya kena simpan untuk audit gelap nanti. Tak apa weh. Aku boleh settlekan sendiri. Sikap terlalu berrahsia tentang urusan kewangan atau proses kerja boleh menjadi petanda berlakunya penyalahgunaan amanah. Okeylah guys, aku tunggu dulu, okey? Jumpa besok. Bye. Perubahan gaya hidup secara mendadak boleh menjadi salah satu tanda yang menunjukkan anda terlibat dengan rasuah. Terutamanya apabila dilihat gaya hidup tidak sepadan dengan sumber pendapatan. Apabila seseorang menggunakan jawatan untuk memberi kelebihan kepada pihak tertentu, itu bukan lagi amanah, itu salah guna kuasa. Wow. Menarik. Saya tolong akak ni, saya ada dapat apa-apa tak? Mestilah. Banyak ni. Pastikan akak tak rugi, okey? Kak jangan risau kak. Saya akan pastikan syarikat akak jadi vendor untuk program saya. Kak jangan risau kak. Okey. Okey kak. Saya rasa tu je lah kot kan. Okey lah kak. Apa kata kita pergi makan-makan dulu? Okey, jom kak. Hubungan terlalu rapat dengan vendor atau pembekal boleh menimbulkan konflik dan perasaan curiga sesama pihak yang lain. Syasha, vendor yang satu ni dia lagi murah dengan package lagi lengkap. Tak payah tukar. Kita guna je vendor biasa tu. Tapi harga dia kan lagi mahal. Saya ke tu marah? Saya buat keputusan. Keputusan yang sepatutnya dibuat secara adil kini mula dipengaruhi oleh kepentingan peribadi. Korang, cuba tengok gambar ni. Korang rasa betul ke benda ni? Awal-awal aku sendiri pun tak syak apa-apa, tapi sekarang aku rasa makin pelik. Semalam saya ada semak akaun gelap, tapi nampak ada pembayaran yang tak direkod. Oh, jadi diorang memang ada sesuatu lah. Mungkin. Rasuah sering bermula dengan sikap berdiam diri. Sedikit demi sedikit, amanah mula dikhianati. Bermula dengan penyalahgunaan kuasa, hubungan berkepentingan dan akhirnya pengkhianatan amanah.